Alhamdulillah kita bersama dengan Ibu Ros kembali. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, macam-macam saya nak tanya dengan Ibu Ros ni. Cerita tentang anak-anak ni pasca SPM ni. Hari ni kita punya tajuk ni memang tajuk penting. Tapi tadi kami ada buat satu topik Ibu Ros. Cerita tentang anak baru lepas SPM lebih kurang seminggu lebih dah kan. Lepas tu awak kerja ke tidur? Anak tu kerja ke tidur? Itu apa pandangan Ibu Ros sebenarnya? Anak kerja ke tidur? Menggalakkan anak kerja ke ataupun anak tidur? Sementara nak menunggu ni masuk universiti ke okey. apa. Sebenarnya masa ni kan dia tak akan berulang kan. Orang kata masa itu bukan masa itu kehidupan. Kalau ibu ni 65 kan, rasa nak balik 16 tahun. Jadi apa yang kita guna dengan masa itu? Dalam Al-Quran Allah dah pesan demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. So nak rugi ke nak untung? Untung lah. Jadi kalau nak untung, tidur tu, kalau tidur itu untuk merehatkan dan ianya menjadi satu ibadat. Tapi kalau rehatnya panjang sangat, Dia kodok tidur. Dia kodok tidur. dia kodok tidur. Jadi di situ kena ambil satu keputusan. Apa sahaja yang kita nak buat, biarlah ianya daripada amalan soleh. Kan? Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi bila kita faham dekat situ, tidur boleh menjadi amalan soleh. Tetapi kalau dia melampau, dia dah jadi membawa kemalasan. Amalan salah. Amalan salah. Bukan amalan soleh dah. Salah kan. Sebab manusia ni memang perlukan rehat. Ada mas kan. Dia memerlukan rehat untuk fizikal, badan fizikalnya kan. Jadi di sini kita kena sebagai ibu bapa, ini untuk yang akan datang lah. Kena plan dengan anak tu sebelum anak tu ambil SPM lagi. Dah bagi tahu dah. Apa nak buat? Lepas Rancang. SPM Dengar dulu pendapat mereka. Sebab mereka ni remaja. Dia tak suka kita cakap-cakap. Kita nak suruh sarah kan. Kita tanya apa dia nak buat. Sebab mungkin dia tak ada idea pun nak buat apa. Memang. Betul. Yang memang ada kemahuan ni, dia rasa tak nak lah buang masa. Saya nak kerja. Jadi waitress pun tak apa. Jadi waiter pun tak apa. Alhamdulillah anak kami yang semualah. Alhamdulillah kan. Mereka tak nak duduk tidur je. Alhamdulillah. Ada yang bongsu yang paling ingat. Sebab dia yang baru ingat kan. Masa tengah tunggu SPM tu jadi waitress. Kan. Ibu izinkan pula. Alhamdulillah izinkan. Alhamdulillah. Maknanya waitress. Haizo bukan benda lain, waitress. Kadang-kadang ada setengah ibu dia tak nak anak dia kerja. Kalau boleh duduk rumah teman-teman anak perempuan kan. Tapi kalau ibu menggalakkan anak kerja, jangan tidur je. Itu yang kami nak dengar daripada ibu. Kalau saya pun memang suruh anak saya kerja. Jual balang pun boleh. Dia setengah tu dia kata qada, setengah tu kalau future nanti masuk universiti nanti tak cukup tidur, jadi apa kita panggil tu? Kalau satu Dia awalkan lagi. Dia awalkan rehat. Jadi sebenarnya bagi ibulah, pegangan ibu adalah biar anak kita aktif. Biar mereka, sebab bila dia orang kat sekolah, apa yang dia belajar adalah kebanyakannya teori. Bila dia keluar, dia bekerja, dia jakat satu praktikal tu satu skill. Jadi bila dia nak apply kerja nanti kan, dia nak apply kerja, akan tengok tu dalam CV tu. Betul. Pengalaman bekerja. Betul. Sebut tentang itu, kita tahu selepas SPM, emosinya bagaimana. Itu kalau anak, kalau mak bapak pula macam mana? Ya, emosi mak ada yang mungkin seronok. Sekarang ni kan anak-anak pun dah berjaya. Ada yang emosi dia macam, ya Allah kenapa anak aku ni tak Dapat berjaya macam kan. tu. Dia punya sedih tu lagi sedih daripada anak dia. Betul. Jadi kan contoh kan, di sudut anak ni kan, macam mungkin bila result dia kurang bagus, jadi dia cuba untuk tunjukkan yang dia okey je. Tapi sebenarnya deep down dia rasa down. Tu macam mana komen? Tak tunjuk tu. Tak tunjuk tu kan. Tapi sebelum ibu cakap yang tu, ibu bagi sikit kefahaman ni emosi macam mana emosi tu berlaku. Jadi sebenarnya kita ni ada mungkin kita ada satu, bukanlah macam mana emosi ni berlaku, adalah kita ada satu expectation. Kata kita ada satu yang kita nak. Bila kita dapat lebih baik daripada apa yang kita nak, atau kita dapat yang sama yang kita nak, kita happy lah. Betul. Tetapi kalau kita dapat lebih baik daripada apa yang kita nak, kita happy sangat. Itu yang happy. Namanya kan, kita
banyak ibu tengok juga reels kan dekat dalam media sosial kan. Ada yang tak jangka melompat-lompat dalam kereta melompat kan. Ini mak ayah pun happy. Ada yang satu lagi adalah kita dah harapkan macam ni, kita dah jangka macam ni, tiba-tiba dapat result yang teruk. Itu yang sedih sangat-sangat. Jadi kemudian kita pergi pada coping mechanism. Macam mana orang tu cope dengan emosi yang kalau yang happy tu cara dia adalah kita lah. Ada yang setengah tu dapat keputusan sangat bagus, senyap je. Relax. Biasalah mak. Ada yang dapat keputusan teruk sangat kan. Tapi dia macam okey je. Tak ambil pengajaran. Macam belagak. Ada setengah tu belagak pula. Ni pasal cikgu tak kerti ngajar lah. Cikgu pula kena. But, mungkin, tapi kita tak tahu what deep inside. Betul. Jadi selalunya, ini kat sini yang kita nak, sebagai ibu bapa, kita kena pandai untuk membantu anak itu menguruskan emosi. Tapi uruslah emosi kita dulu. Kita tak urus emosi kita, nak suruh anak urus emosi dia. Jadi tak kenalah. Okey, kita lagi tersambung. Mencari pusat rawatan untuk kesihatan jantung dan salur darah anda? Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur atau CVSKL menyediakan perkhidmatan perubatan dalam bidang kardiovaskular oleh pasukan pakar yang bertauliah. Terletak di KL Central, mudah diakses dan lengkap dengan kemudahan moden. Untuk maklumat lanjut, layari cvskl.com atau hubungi kami di 03 2276 7000. CVSKL, kesihatan jantung anda, keutamaan kami. Rasa kecewa jenama anda masih sendu? Bertambah risau bila jualan pun suram? Jangan risau, iklankan di IKIM FM. Kami tolong perkenalkan jenama anda. IKIM FM ada lebih 1 juta pendengar. IKIM FM boleh didengari di seluruh Malaysia. IKIM FM ada platform media sosial yang mempunyai 995,000 pengikut yang aktif. Tunggu apa lagi? Hubungi unit pemasaran IKIM FM 017 323 5413 atau 03-6204-6384 atau layari inspirasi utama anda di www.ikimfm.my. Kita semua pastinya ada keinginan untuk tunaikan umrah. Bila ada peluang, kita pasti akan berebut ke sana. Ayo tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Promosi pakej umrah musim baru dari April hingga Februari 2026. Hanya dari RM4,970 untuk pakej 9 hari 7 malam. Insaf Travel and Tours juga ada pakej pelancongan mesra Muslim ke Indonesia, Korea, Turki dan banyak lagi destinasi pilihan. Layari insaftravel.com.my. Hubungi 010-928-8448. Insaf Travel and Tours. Insaf dulu, baru travel. Insaf dulu, baru travel dengan tekad dan doa. Ayo semua, wakafkanlah pelaburanmu dengan ASNB. Pemberian berterusan, berwakaflah kita dengan ASNB. Ayo semua, wakafkanlah, berwakaflah kita dengan ASNB. Mulakan wakaf anda bersama ASNB. Mahukan suntikan modal untuk mengembangkan perniagaan? Mawib menawarkan insentif modal perniagaan kepada golongan asnaf fakir, miskin, mu'alaf dan al-gharimin. Sertakan pendaftaran sah SSM dan mulakan langkah anda hari ini. Layari www.maiwp.gov.my atau hubungi 03 2639 9000 untuk maklumat lanjut. Inspirasi pagi ini ditaja oleh Makfirah Travel and Tours Sedrian Berhad. Bayangkan keadaan tenang selepas haji pada bulan Julai ini, suasana lebih lapang, ibadah lebih khusyuk. Inilah masa terbaik untuk berangkat ke Tanah Suci. Umrah 9 hari 7 malam hanya RM5,990. Terbang terus bersama Malaysia Airlines, percuma naik taraf. Hotel tak perlu tunggu shuttle. Jalan kaki terus ke Masjidil Haram. Tempat makin berkurang. Daftar segera di www.maghfirahtravel.com.my. Maghfirah Travel, kembara menuju keampunan. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik.
baik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Teringinnya nak makan kuih yang macam mak buat. Kalaulah mak masih ada. Sayang, abang dah balik. Ni abang ada beli kuih dari Sri Talamas. Abang ni macam tahu-tahu je saya teringin. Harap-harap samalah macam yang mak saya buat. Kenapa ni sayang? Kenapa sayang menangis? Abang, sedap sangat kuih dari Sri Talamas ni. Teringat saya pada mak. Sri Talamas tak kenal mak ke tak cinta. Sri Talamas pembekal kuih tradisional pilihan ramai. Boleh didapati dalam bentuk frozen termasuk kuih talam dan banyak lagi. Layari www.sritalamas.com. Lahad Datu 107.3 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM bersama Tazah Alexander, Sisiati dan juga El Mohsin. Bawa pulang barangan haji anda dengan mudah. Pos Malaysia sedia membantu hantar bagasi dari Mekah dan Madinah terus ke pintu rumah anda di Malaysia. Selamat diyakini dan hanya dari RM18 sekilogram. Layari pos.com.my hari ini. Tertakluk pada terma dan syarat. Ya, masih lagi bersama dengan pakar keluarga dan pembangunan model insan Ibu Ros. Bercerita tentang pasca SPM ni kan. Mungkin ada yang tak faham pasca ni apa. Ada yang ingat pasca ni sebelum, ada yang ingat selepas. Macam mana satu Ibu? Pasca bayar. Pas. Perkataan pas itu menunjukkan lepas. Itu paling mudah nak ingat kan. Betul juga. Cumanya Ibu kan macam ni. Kalau dah lepas-lepas dapat keputusan SPM tu, macam kalau sekarang ni kita tahu kadang-kadang kita tak boleh nak menyambutnya dekat sekolah kan. Macam sebagai ibu ayah, kita tahu anak kita macam mana struggle-nya belajar. Macam mana kita nak menunjukkan rasa kita, satu, kita gembira dengan kejayaan dia, ataupun kedua, anak-anak ni kadang-kadang pun masalahnya adalah kita tahu macam mana dia belajar tu kan, jadi dia macam tak berapa nak bagus, kita nak marah pun ada juga, kadang-kadang kita regret. Macam mana kita nak melempiaskan rasa emosi kita tu kepada anak-anak kita? Nak melempias tu pun satu perkara, perkataan tu sendiri pun tak berapa positif melampias. Kan? Melampias tu maknanya marah-marah kan, mengungkit. Nak lepaskan terlepas kan. Jadi kat situ kena ada self control lah. Maksudnya kita rasa sedih, it's okay kita rasa sedih, dan kita okay untuk kata kita sedih kan. Dan kepada masa yang baru dapat keputusan tu, dia macam-macam berkecamuk pemikiran ni, hati ni dan sebagainya, kesalan dan sebagainya kan. Jadi kita kena bagi space lah juga pada anak-anak kita untuk dia boleh merasakan
Sebab dia pun rasa juga dia kan. Sebab sebenarnya macam ni, bila terjadi satu keadaan tu, kita ni mungkin akan dalam keadaan denial. Denial ni menidakkan. Terutamanya kalau benda tu tak happy lah. Dia menidakkan. Jadi masa itu perlu sangat kita melalui mengizinkan apa yang kita rasa tu. Sebab daripada tak rasa nak jadikan rasa kan. Jadi bila apa yang kita rasa tu betul atau tak betul pada pandangan orang, tapi betul lah pada kita. Kita sedih lah. Kita happy walaupun anak kita dapat 1 A, happy lah. Kan? Sebab kita, as you said just now, macam yang Yati kata, struggle. Sebenarnya apa yang kita raikan? Kita raikan usaha dia. Ya. Jadi kita tahu dia telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba hari exam, dia demam. Tapi dalam demam, dia mampu dapat 4 A. Contohnya. Jadi ibu bapa pun kena faham keadaan ini. Kita happy, kita bersyukur dan kita belajar daripada apa yang berlaku tu untuk menjadi lebih baik. Okay, itu dalam situasi yang dia berusaha. Katalah contoh, mak ayah dah jaga elok ni, dah suruh macam-macam. Tapi dia tetaplah malas. Lepas tu kena keluar result pun faham lah. Macam mana lah tak kaya. Okay. Galat. Ini ibu pergi deeper Ibu pergi deeper. Sebenarnya keputusan ni adalah snapshot apa yang berlaku pada hari itu. Pada hari peperiksaan tu. Dan apa yang berlaku pada hari peperiksaan tu banyak, itu adalah hasil. Hasil ini berlaku diinfluence ataupun dipengaruhi oleh perbuatan, behavior. Sebelum tu. Kan? Behavior sebelum tu dan semasa exam tu juga. Ya. Dan perbuatan ni dia sangat dipengaruhi oleh sikap. Betul. Sikap dia terhadap peperiksaan, sikap dia terhadap pelajaran. Dan sikap pada pelajaran ini, sikap lah, bukan pelajaran je, sikap ni dipengaruhi oleh apa? Apa dia rasa, apa dia percaya mengenai dirinya. Betul. Kalau dia percaya dia ni memang tak guna, dia akan mempunyai sikap yang acuh tak acuh tu. Dan kita tengok anak-anak ni, kita tengok kenapa dia tak kisah keputusan dia. Sebenarnya apa yang dalam diri dia? Mungkin semasa dia dari kecil sampai asyik dengar perkataan kamu ni degil, tak guna, tak tahulah masa depan macam mana. Dia dah jadi satu blueprint. You kata blueprint. Blueprint atas blueprint. Sebab benda tu boleh dibuang. Itu yang ibu kata. Kita manusia ni lahir, fitrah kita seperti kain putih. Ibu bapanya lah yang mencorakkannya. Jadi peranan ibu bapa tu sangat penting. That's why apa-apa kita tengok balik pada kita kata peranan ibu bapa terutama sebelum memayis. Kan, sebelum memais macam mana kita mendidik dengan nilai-nilai dan prinsip. Bukan sekadar cakap tetapi lebih kepada contoh teladan kita sendiri. Dia tak boleh marah lah kalau anak dapat urusan teruk. Boleh marah. Cara marah tu kena memberikan keinsafan dan anak tu rasa insaf, bukan anak tu rasa dendam. Jadi bukan tak boleh tegur langsung. Ibu guna perkataan tegur. Contohnya bila anak tu dapat keputusan yang tak baik, di situ pertama kita kena tanya diri kita. Sebelum kita tengok kesalahan orang. Jadi orang kat sini anak kita. Ataupun guru ke. Kita kena tengok apa yang kita boleh perbaiki. Apa silap kita contohnya. Dan ibu lebih suka daripada melihat pada silap saja, kita lihat apa perlu diperbaiki. Mungkin pertalian kita dengan anak tu tak cukup rapat. Untuk anak tu ada motivasi diri dia untuk belajar tanpa disuruh. Mungkin selama hari ni kita kena guna marah kita je. Ataupun kita tak ada melapangkan masa. Kita sibuk dengan kerja. Bila ada balik rumah, asyik entertain WhatsApp. Jarang-jarang jumpa pun boleh juga. Jarang-jarang jumpa anak anak asrama. Jarang-jarang jumpa. Pergi asrama adalah satu alasan. Pertalian itu tidak semestinya perlu dengan fizikal. Dia boleh dikembangkan dari hati ke hati. Itu nak kena go deeper. Sebelum tengok kesalahan orang lain, tengok kesilapan kita. Semua itu adalah maklum balas. Feedback daripada apa yang berlaku tu, kita tengok apa aku boleh perbaiki masa akan datang. Untuk anak-anak yang lain contohnya. IKIM FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Inspirasi pagi dibawakan oleh Maghfirah Travel and Tours sendirian Berhad. Maghfirah Travel buka peluang umrah selepas musim haji dengan harga dari RM5,990, 9 hari 7 malam. Dapat free upgrade Malaysia Airlines Direct Flight. Nak lebih selesa? Pilih Swiss Hotel Eco RM7,990. Siap dapat tiket train laju percuma dari Madinah ke Mekah. Layari www.maghfirahtravel.com.my. Maghfirah Travel, kembara menuju keampunan. Alhamdulillah pagi ni kita bersama dengan Ibu Ros untuk pasca SPM mengurus emosi, merancang masa depan. Nak urus emosi siapa sebenarnya ni? Anak ke ibu ayah? Kadang-kadang terbawa juga dengan perangai mak kan. Kadang dulu mak pernah kata, kamu kalau tak lulus SPM kamu kahwin. Kan. Dia pernah kan? Pernah dengar tak cerita menakut-nakutkan anak berdugut kan? Sekarang ni budak-budak kata ye. Kalau sekarang, kalau dulu tu kan macam satu stigma kan, betul tak ibu? Pernah dengar tak? Kamu kan tak lulus SPM kamu kahwin. Biasalah tu zaman ibu. Zaman sekarang ye lah. Zaman sekarang orang suka lah kan. Okey, jadi adakah benda-benda situ sebenarnya membentuk juga otak anak-anak bila ibu dah macam perkataan-perkataan macam tu keluar? Adakah perkataan itu baik? Kamu kahwin. Itulah ibu pun reflect balik lah dengan diri sendiri kan. Ibu cerita sikit lah. Masa ibu ambil LCE zaman sekarang LCE apa PMR lah, SRP PMR lah. PMR lah. Lower. Apa nama? PT3. Yes. Zaman tu LCE kalau fail maths, fail lah semua. Masa ibu form 2 balik kampung lah ibu dah sekolah asrama. Sekolah menengah sains Kedah I was kan. Jadi masa form 2 matematik dapat 17%. Bayangkan masa mid-year exam. Ya Allah, menangis lah. Lepas tu alhamdulillah cikgu ni tolong, Mr. Tuan ya, nama dia. Jadi dia ajar macam mana nak kena praktis. Dia kata matematik ni, dia kata tak boleh sekadar tengok. Cikgu ajar tengok, baca. Kita kena praktis. Latih to be. Sebab dia kena ada speed, kena ada accuracy. Jadi saya pun buatlah latihan semua dalam dan final exam dapat 69%. Alhamdulillah. Jauh tu. So the next year jumpa cikgu ni namanya Tan Jack King dan dia ajar lagi ni
masa periksa LCE dapat 100%. Alhamdulillah. Dapat A1. Maksudnya apa sebab ibu ni? Sebab masa tu takut gagal balik rumah kena kahwin. Betul lah tu saya. Ada yang boleh jadikan satu dorongan, tapi ada mungkin sebab cara mak cara ayah lah cakap tu. Masa tu cikgu ke cakap, tak tahulah. Terkesan tapi saya mengambilnya secara motivation. Kan. Jangan sampai. Jangan sampai. Sebab tak ada, kalau 15 tahun kahwin tak tahulah siapa calon suami dia. Nak kena jumpa umur 20 tahun baru jumpa suami. Dapat calon suami mesti KK pula. Kan. Tapi budak KK tak tengok lah budak 15 tahun. Tapi sebenarnya walaupun perkataan kahwin itu ialah bila lepas habis SPM tak lulus kahwin itu merupakan satu motivasi. Kalau zaman sekarang sesuai ke perkataan itu digunakan? Itu lagi berkata kalau ni ketinggi. Dia sebenarnya ugut ni is not good lah. But in general ugut is not good. Tetapi kalau dia bukan ugut bila jangan kalau kamu tak lulus ni kena kahwin. Sebab apa lagi nak buat? Itu natijah. Kita mengajar natijah. Dia ada beza mengajar natijah dengan ugut. Bagi ibu, mungkin ibu mengambilnya sebagai satu, ini kesan dia lah. Aku tak nak kesan ni kan. Jadi berusaha. Cause and effect tu sangat. Tapi disebabkan cara kondisi yang kita tak terbiasa adalah dengan menggunakannya sebagai satu ugut. Ugutnya akan menimbulkan ketakutan yang akan paralysekan kita. Trauma. Terus tak buat apa-apa. Benda tak jadi lagi. Dah kaku dah. Dalam exam. Buat matematik. Nanti kena kahwin. Dah tak fokus saja. Terus 100%. Tapi zaman sekarang ni mungkin dia punya ugut lah. Tengoklah macam mana ugut yang berkesan tu atau ugut yang anak tu ni. Tapi sekarang anak-anak dah lebih pandai. Jadi kita kena mendidik anak ni dengan kebijaksanaan. IKIM FM. Sepanjang musim haji ini dan Hari Raya Korban yang bakal tiba nanti, kami menawarkan ruang bagi pengusaha perniagaan dan agensi-agensi di luar sana untuk mempromosi produk, perkhidmatan, acara atau apa jua inisiatif kepada 1.3 juta pendengar IKIM FM serta lebih 1 juta pengikut di saluran media sosial IKIM FM. Dapatkan pakej periklanan eksklusif sepanjang musim haji dan Aidiladha yang mampu menarik ramai pelanggan. Tempoh terhad, hubungi 017-323-5413 atau tekan butang iklan di laman sesawang ikimfm.my untuk sesi penerangan percuma. IKIM FM, sentiasa diyakini. Inspirasi pagi ini ditaja oleh Makfirah Travel and Tours Sedriang Berhad. Bayangkan keadaan tenang selepas haji pada bulan Julai ini, suasana lebih lapang, ibadah lebih khusyuk. Inilah masa terbaik untuk berangkat ke Tanah Suci. Umrah 9 hari 7 malam hanya RM5,990. Terbang terus bersama Malaysia Airlines, percuma naik taraf. Hotel tak perlu tunggu shuttle. Jalan kaki terus ke Masjidil Haram. Tempat makin berkurang. Daftar segera di www.maghfirahtravel.com.my. Maghfirah Travel, kembara menuju keampunan. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL kembali lagi untuk kali ke-42. PBAKL 2025 akan berlangsung dari 23 Mei hingga 1 Jun 2025 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Dapatkan buku-buku terbitan agensi-agensi hal ehwal agama dengan potongan harga istimewa di Pavilion Al-Falah bersebelahan pentas utama Aras 2 WTC KL. Ayuh rebut tawaran menarik yang disediakan oleh agensi seperti IKIM, JAKIM, YADIM, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Lembaga Tabung Haji, YAPIP, MAWIP, Yayasan Wakaf Malaysia, Jauhar, TV Al-Hijrah, Jawi, JKSM, Japens Wilayah Persekutuan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Mari majukan budaya membaca dan cintakan ilmu bersama mencapai kejayaan. Ikuti kami di X @ikimfm_my. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal
الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM bersama Taizul Alexander, Sisiati dan juga El Mohsin. Bawa pulang barangan haji anda dengan mudah. Pos Malaysia sedia membantu hantar bagasi dari Mekah dan Madinah terus ke pintu rumah anda di Malaysia. Selamat diyakini dan hanya dari RM18 sekilogram. Layari pos.com.my hari ini. Tertakluk pada terma dan syarat. Masih lagi bersama dengan Ibu Ros, Pakar Keluarga dan Pembangunan Modal Insan, bercakap tentang pasca SPM. Ya, pasal SPM, mengurus emosi, merancang masa depan. Kita banyak cerita tentang bagaimana kekurangan anak tu bila dapat keputusan yang kurang cemerlang. Tetapi kita tidak bercerita lagi tentang pengurusan emosi untuk ibu-ibu yang ada anak yang sangat cemerlang. Dan dia memikirkan dia memikirkan bahawa yang cemerlang SPM itu confirm akan dapat kerja yang baik, akan dapat pelajaran yang baik, keluarga yang baik dan sebagainya. So bagaimana mengurus emosi mereka yang merasakan terlalu bangga anak dia hebat? Nak raikan anak tu. Pertama, apa sahaja kejadian. Maksudnya bila ada kita panggil apa, pencapaian yang kita banggakan, itu digalakkan untuk kita meraihkannya. Ya, kerana tapi tak perlulah kita meraihkan sampai kena beritahu satu dunia. Memadai kita meraihkan dengan keluarga dan seronok, mungkin beli dia sesuatu hadiah. Ini pun nak share mengenai hadiah kan. Kalau selalunya orang akan kalau kamu dapat keputusan cemerlang, aku bagi ni. Kadang-kadang ianya akan jadi kurang berkesan kerana kita meletakkan hadiah itu, nilai hadiah tu kepada nak disamakan dengan usaha yang anak tu dah buat. Jadi usaha itu sangat besar nilainya. Kemahuan untuk berjaya itu sangat besar nilai dia. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita bagi dia hadiah dan kita kata pada anak tu, hadiah ini adalah untuk mengingatkan pada sayang tentang usaha sayang terhadap untuk mencapai kejayaan. Kata usaha sayang adalah sangat besar, tapi mami nak ataupun mak nak supaya bila sayang tengok ni, you see your achievement. Dan macam mana sikap sayang, macam mana you berusaha sungguh-sungguh, itu akan menjadi satu perkara yang nampak lambang lah kita panggil. Jadi anak tu anchor tau. Dia anchor kepada perasaan, oh dia nak berjaya. Dan kita cerita dengan dia seronoknya. Seronoklah kita menumpang seronok sebab dia berusaha macam ni. Yang penting kita selalu katakan adalah usaha. Usaha dia. Dan bila kita dah berjaya ni, kita juga kena rasa humble. Jadi kita jangan, oh kawan ni tak berjaya, tengok mak dia malas itu. Kita kena ajar anak kita untuk tidak berkata demikian dengan kita tidak berkata demikian. Jadi kita pun kena kawal sebab memang kita rasa bangga gila kan. Kadang senang dengan keluarga, adik-beradik semua kan, anak aku berjaya, anak aku tak pergi tuition pun boleh berjaya kan, boleh berjaya dan sebagainya. Dan ialah kadang-kadang kita tak tahu kan pengurusan dari segi pengurusan hidup kita, masing-masing punya takdir, masing-masing punya keadaan. Kadang-kadang tu mungkin dia berjaya sekarang, tetapi banyak juga secara peribadinya saya melihat ramai yang berjaya dalam pelajaran, especially SPM, tetapi selepas itu end up hidup dia tak ke mana. Mungkin yang tidak berjaya itu lebih berjaya, lebih hebat hidup dia. Apa pandangan ibu? Itu adalah perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup. Macam ibu pun masa SPM doing very okay, pergi ke overseas dan sebagainya, ke overseas terkahwin. Alhamdulillah. Dekat situ dah lepas tu hilang minat untuk belajar dan tak complete my study. Memang kita rasa macam itu adalah kita kata perjalanan hidup. Dan I learn from there how macam mana masa itu hilang semangat, dalam rasa gelap lah dunia ni sebagainya. Baik kita bangkit balik, kita bina balik. Dan ianya daripada kejatuhan itu
datangnya kebangkitan dan dari situ dan beberapa kali jatuh lagi dan akhirnya lahirlah Ibu Ros. Jadi sebenarnya sebagai ibu bapa pun kita kena menerima, meraihkan bila berjaya. Kalau tidak berjaya, macam mana kita nak bantu dia untuk dia bangkit balik. Ibu bapa tidak boleh menghalang jatuhnya seorang anak itu, tapi kita always be there. Bila anak itu jatuh, kita always be there untuk bantu dia naik balik. Kerana setiap orang tu Allah ada sistem pentarbiahan diri anak itu, diri individu itu untuk dia menjadi manusia yang terbaik yang dia boleh jadi. IKIM FM. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM bersama Taiza Alexander, Sisi Atira juga El Mohsin. Bawa pulang barangan haji anda dengan mudah. Pos Malaysia sedia membantu hantar bagasi dari Mekah dan Madinah terus ke pintu rumah anda di Malaysia. Selamat diyakini dan hanya dari RM18 sekilogram. Layari post.com.my hari ini. Tertakluk pada terma dan syarat. Masih lagi bersama dengan Ibu Ros bercakap tentang pasca SPM mengurus emosi merancang masa depan. Kita banyak tertumpu juga kepada pelajar-pelajar yang kurang mendapat keputusan yang elok. Tetapi yang baik-baik keputusan ni kebanyakan ibu bapa memang banggalah. Tak sabarlah nak isi borang UPU tu. Nak masukkan anak sekolah ni. Kan? Lepas tu dah bagi tahu dengan ni, anak aku dah berjaya, anak aku nak ambil bahagian lawyer lah. Apalah sebagainya. Tetapi sebenarnya kenapa Ibu Ros kalau kita lihat walaupun dia berjaya SPM dan sebagainya, tetapi kadang-kadang tu untuk masa depan tu dia kurang berjaya. Sedangkan kehidupan dia, sedangkan pelajaran dia hebat, dia score A without B. Tumpah A dia. Kan? Di antara perkaranya adalah kerana dia bijak dari segi pelajaran, tetapi dia tidak bijak. Dia dipijak dari segi strategi untuk skor dalam peperiksaan di sekolah, tapi dia belum bijak untuk strategi skor in life. Dalam kehidupan dia. Ada beza ke? Adalah. Sebab kalau kat sekolah tu kita boleh ada skim dan sebagainya, sistem permakahan. Tapi if you just to stop kat situ, tak boleh lah kan. Jadi kita kena ada nampak dalam kehidupan ada persamaan. Semalam bersembang dengan anak saya yang bongsu tu, saya kata masa sebab ibu kan mengajar pelajar-pelajar motivation and study skill. Jadi dalam study skill kat sekolah untuk skor, kita kena ada satu partnya mana kita belajar daripada past year exam question. Past year exam question ni maksudnya kita tengok format dia macam mana, kita tengok apa soalan yang sering keluar, sistem permakahan dia macam mana, supaya kita boleh in exam kita boleh duduk
dan boleh follow yang tu, dan kita kalau kita tahu sistem pemarkahan contohnya kat mana kita nak skor dan sebagainya kan. Jadi dah hidup pun macam tu sebenarnya. Bagaimana kalau kita nak position diri kita sebagai seorang nak personal branding diri kita contohnya. Apa target market kita? Siapa yang sebenarnya akan tentukan kita diterima atau tidak. Jadi kita punya market lah. Jadi banyak persamaan. Tapi kalau you belajar setakat sekolah dan you belajar setakat satu part tapi tak boleh generalizekan, you tak boleh bawa dia kepada general thinking. Jadi di situ yang kita nampak dia susah nak apply, ataupun kemungkinan sistem mungkin dia tak tahu macam mana untuk bergaul dengan orang lain contohnya. Dalam kejayaan dekat dalam kehidupan ni perlu banyak network. Betul. Kan, network contohnya. Itulah macam ibu kan dapat pergi overseas. Lepas tu tak tahu macam mana nak kendalikan diri bila orang kata susahnya program tu. I was supposed to take architecture. Orang kata ambil architecture ni nanti gini. Balik malam seorang-seorang, tak ada apa semua. Mula-mula dah dimomokkan oleh kawan-kawan. Tapi tak pernah salahkan diorang. Siapa suruh tak ada skill pertahanan. Jadi itu di antara jawapan. Pendirian tu kan. Jadi mak ayah kena sediakan anak. Jangan terlalu protect anak. Anak ni kena dibagi peluang untuk dia belajar hidup. Dalam belajar hidup ni kadang-kadang kena jatuh. Dia jatuh tu kena bangkit. Kita tak boleh lindung sangat. Tapi kita boleh bakalkan anak dengan bagaimana nak berfikir, critical thinking, macam mana nak mempertahankan diri. Nanti bukan pertahanan karate tu je kan. Tapi maksudnya dalaman. Itu kita kena bawa ibu topik lain. Maknanya kena lulus juga dalam ujian kehidupan kata orang kan. Cumanya kan ada juga ni ujian jugalah bila orang bercakap-cakap kan, bila lepas SPM je kata alah perempuan nak belajar tinggi-tinggi mana pun nanti hujung sampai ke dapur juga pergi dia. Dapur yang macam mana? Chef pun kerja dapur kan? Jadi sebenarnya itu adalah satu melemahkan. Dan kita kena faham bila wanita lemah, rumah pun lemah. Kerana senjata ke-8 rumah adalah rahim seorang muslimah. Masya Allah. Jadi kalaulah yang melahirkan, yang mentarbiahkan yang pertama, madrasah pertama adalah ibu dan bapa, dan especially ibu, maka lemahlah rumah itu kalau yang mengajar itu tidak bijak. So buanglah semua yang kita dengar tu, kerana itu kemungkinan kondisi yang diletakkan ke dalam minda kita untuk kita melahirkan rumah yang lemah. Maksudnya subconscious mind kita. Ya. Ditanam doktrin tersebut. Ya. Jadi elakkan. Kita tak sah percaya sebab untuk menjadi seorang ibu kita perlu bijak. Kita perlu berilmu, kita perlu ada skill. Bercakap dengan anak 3 tahun dengan bercakap anak 13 tahun tak sama. Skill komunikasi dia berbeza. Tapi pukul rata 3 tahun pun je kekah, 13 tahun pun je kekah. Nanti jangan marah bila tiba-tiba dah tua anak je kekah. Tapi kan Bu, dari segi akademik kan, mungkin mak ayah tu dua-duanya saintis katakan, orang sains. Jadi anak dia mungkin kecenderungan dia terhadap benda-benda seni. So macam mana seorang parent ni nak menjadi terbuka dalam situasi boleh aturkan anak jadi doktor padahal anak dia minat je penyanyi. Ini cerita ibu mertua aku lah ni. Ada masa tak ibu nak cakap ni? Ini juga yang ibu dah belajarlah daripada hidup ya. Kita manusia ni dah dikenal pasti ada 8 ataupun 9 kalau ibu tak silap. 8 kita panggil kepintaran, multiple intelligences. Ingat pernah dengar verbal linguistic intelligence, mathematical logical intelligence, visual spatial intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, iaitu sistem kekuatan dalaman, naturalistic intelligence, body kinesthetic intelligence kan. Jadi mungkin anak kita ni mungkin saintis apa semua ni, tetapi anak ni ada musical rhythmic intelligence. Dia ini adalah dia punya innate potential, potensi dalam diri dia. Jadi tu bila kita nak memilih jurusan nanti insya-Allah, ini berpesan dengan serendah hati dan penuh kasih sayang. Tengoklah potensi yang ada dalam diri anak dan kecenderungan. Kecenderungan saja tak cukup. Dia kena ada potensi yang kita nampak dia boleh
buat benda tu. Dan sekiranya bila dia dah masuk universiti, tengok dia tak boleh nak bawa program tu. It is not the end of the world. Cuba lagi. Cuba yang lain pula. Because ini pengalaman ibu sendiri. Anak ibu dia suka dan dia memang suka melukis. Dia memang nak masuk. Tapi dia juga boleh dari segi sains. Tapi dia memang nak masuk ambil jurusan art. Mendalami dia dekat One Academy. Jadi dia ambil kat situ. Tapi after dia benda tu it's not something that tak boleh nak carry. Dia bukan tak boleh nak carry saja, dia macam dah tak sama dengan apa yang dia nak. So bincang kami allow her to change university pun. Ambil communication. And alhamdulillah she graduated. Dan apa yang dia belajar dekat academy, One Academy itu kemudiannya menjadi dia punya cara untuk dia dapat income pula. Nothing is we never know. Go waste. Jadi perjalanan itu ibu percaya Allah akan dorong kita dan akan meletakkan pada kita perkara-perkara yang perlu kita ada, skill yang perlu kita ada untuk kita melengkapkan diri kita menjadi apa yang kita perlu jadi dan menjadi yang terbaik. To understand that, to flow. Dan setiap kali kita nak buat keputusan tu, itu yang perlunya Ismail Istiqarah tu. Tak ada benda yang sia-sia. Tak ada benda yang sia-sia. Baik. Terima kasih kepada Ibu Ros kerana sudi bersama dengan kami cerita tentang pasca SPM pada pagi ini. Pengurus emosi merancang masa depan. Sangat menarik. Sebuah cerita yang boleh memberikan inspirasi pada ibu bapa untuk menguruskan anak-anak dan juga menguruskan emosi sendiri. Jangan over. IKIM FM.